Saya rela, saya disaman, saya dibawa ke mahkamah, saya dibicarakan dan saya dipenjarakan kerana tak nak menyanyi. Kemudiannya apabila lagu tu dah kononnya berjaya, dia nak buatlah album kedua. Okey. Dalam kontrak ada 2 album. Saya tak baca pun kontrak. Okey. Bila nak bagi album kedua, saya tolak. Kenapa? Saya tak nak. Sebab saya tahu kalau turunkan suara Mak Busu tinggal kau saya hancur. Saya tahu saya tak boleh menyanyi. Saya tahu tak boleh. Jadi saya tolak. Bila saya tolak, Johari Teh melalui Sony Music telah hantar satu surat saman kepada saya dan Mak Busu. Alamak. Benda ni tak best ni. Okey. Saman Ya. pula. Surat saman, surat ke mahkamah kerana tak nak menyanyi. Saya pergi jumpa dia dengan Mak Busu arwah. Saya kata, "Mak, kau diam je, biar aku seorang je bercakap." Okay. Saya cakap benda saya tak nak. Dia kata dia dah rugi 6,000. Okey. Maknanya Pori dah buat 6,000. Saya kata okey, kalau saya nyanyi kan, you akan rugi lagi lebih pada 6,000. Sebab saya tak ada hati nak menyanyi. Okey. Saya tak nak menyanyi sebab saya tak boleh menyanyi. Dan dia kata kita dah buat surat ke mahkamah. Aduh. Alamak. Saya cakap macam ni lah Ju. Saya rela, saya disaman, saya dibawa ke mahkamah, saya dibicarakan dan saya dipenjarakan kerana tak nak menyanyi. Oh, nampak tu. Kenapa bang? Ada, saya masih sanggup lagi sebab orang tua saya masih sanggup dan tak malu pergi masjid. Oh, dahsyat. Yelah. Nampak tu Masya Allah, saya Fizik. faham. Jati Saya diri tu, Okey. jati diri tu penting tu. Kalau saya mencuri, saya merogoh, saya dadah, orang tua saya tak pergi masjid. Betul. Ya. Tetapi kalau saya tak nak menyanyi, dipenjarakan kerana tak nak menyanyi, ayah saya pergi masjid dengan bangga.